Wabarakatuh. Soalan yang bertanya, adakah bila kita jihad melawan syaitan dan lepas tu kalau kita mati ketika jihad melawan syaitan, adakah kita termasuk mati syahid? Baik, jihad ni dalam Al-Quran antaranya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam suratul Hajj ayat 78. Allah Taala berfirman, wajahidu fillahi haqqa jihadih, dan berjihadlah kamu pada jalan Allah pada sebenar-benar jihad. Jihad dalam ayat ini jihad yang umum, jihad yang merangkumi segala bentuk usaha yang bersungguh-sungguh untuk mematuhi Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kekal berada di atas jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu jihad adalah merangkumi semua bentuk, dan jihad itu ada beberapa kumpulan ataupun beberapa kategori. Pertama, jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan diri yang kebiasaannya dia nak kepada dia tidak suka kepada perkara yang berperaturan. Sebagai contoh, dia cenderung mengajak melakukan keburukan. Sebagai contoh, itu jihad yang pertama, jihad melawan hawa nafsu. Kedua, dia ada jihad melawan syaitan. Ketiga, dia ada jihad melawan musuh. Lebih kurang begitu, sekurang-kurangnya tiga itulah. Jadi semua itu ada pahala yang cukup besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan ingat bila kita sebut jihad berlawan dengan orang kufar, musuh Islam, itu dia tidak ada unsur jihad nafsu dan jihad syaitan. Dia bukan maksud begitu. Sebaliknya, dia tetap ada jihad melawan hawa nafsu dan melawan syaitan. Sebagai contoh, dalam peperangan, sahabat memuji salah seorang yang gugur dalam peperangan. Mereka kata dia dapat syahid, tetapi Nabi menafikan lelaki tersebut mendapat syahid disebabkan lelaki tersebut telah mencuri harta rampasan perang sebelum harta itu dibahagikan. Demikian juga Nabi telah menafikan seseorang yang gugur dalam peperangan mendapat syahid apabila dia membunuh diri dia sendiri. Jadi semua tu dalam jihad kufar, melawan kufar, dia juga memerlukan seseorang itu jihad dengan hawa nafsu dia dan berjihad dan jihad melawan syaitan dalam peperangan itu sendiri. Jihad hawa nafsu, iaitulah dia kena bersungguh-sungguh untuk menetapkan ataupun meletakkan keazaman di dalam diri dia untuk dia menyertai jihad tersebut dan memerangi musuh Islam. Itu adalah untuk li'a'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimah Allah, bukan untuk disebut sebagai orang yang paling berani, orang yang hero dan seumpamanya. Kalau dia bukan dengan tujuan untuk meninggikan kalimah Allah, walaupun dia mati terbunuh di medan jihad, tetapi dia tak dapat syahid. Dia tidak dapat syahid, dia hanya dianggap syahid oleh manusia, tetapi di sisi Allah dia tak dapat syahid. Oleh kerana itu, kita kena faham asas perkara ini dalam perkara membabitkan syahid dan seumpamanya. Sebab tu sebahagian para ulama tidak membenarkan kita letakkan gelaran as-syahid kepada sesiapa yang gugur sekalipun di medan jihad, selagi dia tidak termasuk dalam senarai yang diberi jaminan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab unsur itu, kerana bila gelaran itu diletakkan kepada orang-orang tertentu, dibimbangi akan berlaku salah faham kepada orang awam. Sekalipun kita tidak nafikan, kita sentiasa mengharapkan kebaikan. Sesiapa di kalangan orang Islam yang mati dalam medan perang, maka kita mengharapkan dia memperolehi syahid. Dari sudut zahir pandangan penilaian manusia, maka dia syahid. Nanti itu tak ada masalah lah dari sudut itu. Tapi kita kena jelas, kita kena faham perkara itu. Oleh kerana itu, sesiapa yang mati jihad di medan jihad perang, di medan perang, dia secara jelas dia dimati dalam bentuk dia menghadapi tekanan ataupun menghadapi ujian yang besar. Tetapi jihad melawan syaitan, siapa nak tahu? Tak ada siapa tahu. Di sisi Allah tak mustahil kalau dia menghadapi kepayahan, kesusahan, dia akan dapat pahala syahid di sisi Allah. Tak mustahil, kerana berdasarkan hadis yang Nabi sebut kepada Aisyah, inna ajruki ala qadri nasabuki, sesungguhnya pahala yang kamu akan terima wahai Aisyah menurut kadar kepayahan dan kesusahan kamu. Oleh kerana itu, bagi sesiapa yang dia menghadapi kepayahan, sebagai contoh dalam dia melawan syaitan dari sudut susah sungguh dia nak lawan, maka sudah tentulah apabila dia kekal untuk melawan syaitan, maka sudah tentulah ada pahala yang
yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua kena tahu juga bahawasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran telah nyatakan kepada kita supaya kita menjadikan syaitan itu sebagai musuh. Antaranya Allah Taala firmankan di dalam surah Fatir ayat 6, Allah Taala menyebut inna syaitan lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa, sesungguhnya syaitan itu musuh kepada kamu semua, maka jadikanlah dia sebagai musuh kamu. Ini antara ayat Al-Quran yang menunjukkan memang kita kena berjihad dengan syaitan. Dan insya-Allah sesiapa yang menghadapi, setiap orang dia dapat pahala berdasarkan kepayahan dia melawan syaitan. Wallahu